Mengajar tahfiz urus 5 kereta sewa guna sistem Go Green Matic. 6 bulan jualan RM30,445, untung kasar RM21,319. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Green Matic. Go Green Matic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, ini adalah mesej daripada tim Go Green Matic. So, lokasi operasi dia dekat Kelang. Tarikh sertai Go Green Matic 13 April 2024. Pekerjaan sekarang mengajar tahfiz dan berniaga. Senarai kereta ataupun motor sendiri ataupun bajak. So, dia ada Myvi Gen 3 2018 sendiri. Myvi Gen 2 2011 sendiri. Beza 2022 sendiri. Azia Gen 1 2020 sendiri. Azia Gen 2 2024 sendiri. Okey. Jualan dan untung kasar 2024. So, dia daripada April lah. April dia punya jualan dia 2,520. Untung kasar dia 2,030. Mei jualan dia 4,800. Untung kasar dia 2,721. Jun jualan dia 5,515. Untung kasar dia 3,791. Julai jualan dia 5,800. Untung kasar dia RM4,404. Ogos jualan dia 6,390. Untung kasar dia RM4,994. September jualan dia 5,420. Untung kasar dia 3,379. So, jumlah jualan dia daripada April sampailah September 2024 30,445. Untung kasar dia RM21,319. Alhamdulillah, mengajar tahfiz pun boleh jana pendapatan daripada bisnes kereta sewa. So, dekat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak jana pendapatan RM1,000, RM2,000, RM3,000 sebulan daripada bisnes sewa kereta dan motor. So, kalau you nak belajar, nak join team Go Green Matic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Green Matic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh ke boleh?